Uzaimi, jom kita pergi buat kemah atas pokok nak tak? Kemah atas pokok? Pokok mana? Pokok yang abang aku buat kemah hari tu. Dia orang dah tak guna dah kemah tu. Bolehlah kita sambung buat kemah pula. Oh, kat Padang tu Betul. Tapi kena cari kayu dulu lah. Tak apalah. Kita pergi tengok kemah tu dulu. Apa yang patut kita baiki. Lepas tu kita carilah kayu. Aku okey je. Jom, jom. Jom. Inilah kemah yang abang aku buat hari tu. Nak kena renovate dah sikit. Sebab dia orang dah tinggalkan kemah ni lama dah. Tapi kita nak buat apa dulu ni? Kita buat tangga lah dulu. Sebab tangga yang dah ada ni dah reput. Macam mana kita nak naik atas? Jomlah. Jomlah kita pergi cari kayu. Satu batang. Dua batang. Tiga batang. Empat batang. Yang ni aku bawa . Tu yang kecil ada lagi kat bawah tu. Boleh? Dah, jom. Kukuh tak tangga ni? Kukuh. Kuat kan? Naik lah. Kau naik pakai slipper? Wah, cantiknya pemandangan daripada atas kemah ni. Kita nak buat macam mana kemah ni? Aku plan nak buat dinding, lepas tu nak buat atap. Tak nak bagi hujan. Atap. Kita pergi cari pelepah kelapa dengan kayu lah buat tiang. Okey, jom. Jom kita turun balik Nasib baik tak jatuh. Berdebar hati gua.